Hai, kembali lagi guys. Ini kisah bilik sewa RM150. Masa aku mula kerja kat KL, aku cari bilik sewa paling murah. Jumpa satu dalam rumah flat lama. Tapi murah selalunya ada sebab. Pemilik rumah tak banyak cakap. Dia cuma pesan kalau tengah malam kau dengar orang ketuk, jangan buka pintu. Pukul 1 pagi, aku baru nak lelap. Tiba-tiba aku terdiam. Ketukan tu datang dari luar bilik. Tapi aku tinggal seorang. Tolong dekatkan senyum kat luar. Bulu rumahku meremang. Suara perempuan sedih, macam minta simpati. Tapi aku ingat pesan tuan rumah. Setiap malam benda tu datang. Kadang-kadang dia merayu, kadang dia marah. Pernah sekali aku intai dan aku menyesal. Pintu bilik aku terbuka sendiri dan aku nampak dia. Muka dia bukan macam manusia. Lidah dia panjang sampai ke lantai. Esok pagi aku pindah terus. Tapi bilik tu masih ada orang sewa sampai sekarang. Dan setiap malam pintu tetap diketuk. Kau berani sewa? Tag kawan kau yang tengah cari bilik sewa. Sila like, komen dan share apa pendapat anda.